Hello Malaysia, hidup Malaysia. Hari ini kita Malaysia, kita telah lihat bahawa bangsa di Asia yang telah memalukan PBB. Jom kita lihat negara mana yang telah memalukan PBB semasa misi keamanan di Lubnan. Jika anda lihat tentera di Asia yang paling lemah, tak lain dan tak bukan ialah daripada negara Indonesia. Tentera Indonesia sangat lemah. Bukan saja mereka tewas di Papua, mereka juga gagal melindungi orang Indonesia. Ramai tentera Indonesia di Papua telah mati ditangkap oleh orang kampung di Papua. Orang Indonesia di Papua dianggap sebagai anjing. Bukan saja Kopassus mati, askar biasa pun mati, polis mati. Ramai orang Indonesia perasan. Kebanyakan askar Indonesia yang ditangkap oleh Papua kebanyakannya takut mati. Jika kita lihat tentera Indonesia bukan saja takut mati, mereka juga menangkap orang awam dan juga melenyapkan. Di Lubnan, tentera Indonesia melarikan diri kerana takut mati. Ini telah menyebabkan rakyat Lubnan di dalam tentera Indonesia, latihan perang Indonesia telah mengajar askar mereka untuk melarikan diri. Inilah contoh bagaimana askar Indonesia melarikan diri dari medan perang. Apa pun tak ada di negara Indonesia ni. Hanya bangsa yang cakap besar dan juga kuat mencuri. Kita boleh tahulah budaya seperti budaya India, budaya Melayu, budaya Aceh dicuri oleh Indonesia. Jika kita lihat dalam video ni, orang Indonesia tak ada senjata mereka hanya bawa kayu. Itulah Tentera Nasional Indonesia. Cakap besar saja, senjata pun tak cukup. Jikalah mereka menyerang Malaysia, mereka bukan saja akan kalah. Indonesia mereka telah membazir membina Tentera Nasional Indonesia. Walaupun mereka membina Tentera Nasional Indonesia, negara paling lemah di Asia ialah Merah Putih. Ini contoh bagaimana pengecutnya negara Indonesia. Mereka melarikan diri bila kita ajak one by one. Tentera Indonesia kebanyakannya reputasi mereka dalam PBB sangat memalukan. Banyak negara luar tidak mahu tentera Indonesia datang ke negara mereka kerana tentera Indonesia penakut. Itulah bukti bahawa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang cukup cakap besar. Ini adalah contoh bagaimana dua orang prajurit TNI dan Kopassus melarikan diri selepas gagal menjaga keamanan di antara Palestin dan juga Lubnan. Mereka bukan saja melarikan diri dan masuk ke kampung orang Arab. Mereka meminta duit untuk makan. Money sir. Begitulah penakutnya askar Indonesia. Lari naik teksi, lepas tu tak mengaku tentera mereka adalah tentera paling lemah di dunia. Di Asia Tenggara sekarang ni orang Indon sangat belagak. Ini adalah contoh bagaimana sebuah negara yang besar melarikan diri daripada konflik. PBB telah diberi amaran oleh rakyat Lubnan supaya menarik balik. Lihatlah orang Indon di belakangku ini. Selain itu, Arab pun tak suka dengan orang Indon. Semasa mereka bertugas di negara Arab, ramai orang Indon mengaku kuat. Arab pun dah tak nak layan Indon. Oi, aku tak sukalah orang Indon datang Lubnan. Mereka penakut, pencuri, banyak barang orang Arab hilang. Bukan saja mencuri, waktu rapang mereka telah mengambil banyak barang orang Lubnan, sehingga kan orang Lubnan sangat benci kepada tentera UNIFIL daripada Indonesia. Ini Indon sudah melampau, datang negara orang, klaim mereka jaga Arab. Aku tak mau ini negara datang ke negaraku. Mereka telah mengklaim bahasa Arab dilindungi oleh orang Indonesia. Itulah Indonesia, pergi mana-mana pun bawa celaka. Ini adalah askar Indon takut ditugaskan di Papua. Saya sangat takut. Mereka cakap je besar.
ranking 12 dunia, kalah US FOM. Jom kita dengar apa cakap FOM ni. Ini orang putih cakap itu askar random kurang ajar semuanya. Banyak askar random kurang ajar. Mereka datang sini curi. Sekarang aku sudah tangkap ini askar. Tawanan ini telah dibebaskan oleh Papua. Askar Indonesia gagal bukan saja kalah teruk perang di Papua, Kopassus, Densus, Denjaka, semuanya hanya makan gaji buta. Bukan itu saja, di Malaysia kita boleh lihat fenomena Endon kalah sama lelaki Bangla. Bukan tak ada lelaki Endon. Merah putih, sejarah mereka hanya cakap besar. Tak ada apa yang boleh dibanggakan sebagai warga Indonesia. Mereka ini terkenal bangsa sangsaka merah ataupun bangsa cakap besar, bangsa kurang ajar dan juga bangsa paling biadab. PBB malu Indonesia negara naik taksi. Malu. Dekat Malaysia pun kita dah tahu dah. Banyaklah negara nombor 12 dunia. Dan apapun akhirnya Malaysia menang.